Apa hukum melakukan onani? Bagaimana cara membersihkan dosa tersebut? Dia kata benda, kalau onani jadi guana, jadi sedap. Hukumnya haram, berdosa, kena laknat. Hak ustaz-ustaz kata boleh onani tu, kita tak berani nak tanggung waktu. Waktu dia punya sendiri tanggung di akhirat nanti. Tapi Nabi kata, wahai orang muda-muda, kita ni nafsu kuat orang muda. Nafsu kita tinggi, kahwin muda-muda molek, Nabi kata. Kalau tak mampu, tak ada piti nak tanggung anak orang, berpuasa. Nabi tak kata onani. Dan ni ada beberapa orang ustaz yang kata tak apa, kalau kita tak mampu kahwin, onani. Siang ke kawan, sampai aku kering dia ni budak. Sejak dia dengar dengan ustaz tu. Rupanya ustaz tu berakhir onani juga. Dia merosakkan akan keturunan. Tak. Mani dia jadi cedera. Salah orang keluar mani dia tu cedera. Faham tak? Dan maknanya kekuatan batin dia tu terencak. Tak boleh, haram dengan tangan sendiri. Yang boleh dengan tangan isteri, tak ada masalah. Tangan sendiri, orang ni jenis umat Nabi Lut. Nampak? Kalau nak berakhir juga, tangan isteri. Cari bini, nikah, guna tangan isteri. Tak usah kata tangan, dia pakai jirik ke kaki boleh, tak ada masalah.